dengan syarat kita ikhlas. Dan tentulah penyumbang-penyumbang ini akan tercatat di dalam tinta emas sebagai penyumbang utama tabung rayuan Hari Pahlawan. Dan tentunya penyumbang-penyumbang yang akan kita berikan penghargaan untuk naik ke atas akan menyumbangkan sendiri sumbangan itu kepada Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri, dan saya mengharapkan agar nama mereka itu dan syarikat-syarikat yang terlibat dapat terus disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai tanda penghargaan kepada mereka. Sesungguhnya kita di Malaysia ini merasa bersyukur dengan keamanan dan ketenteraman yang kita nikmati sekarang. Kita berada di luar lingkungan kekacauan, jauh daripada peperangan. Sesungguhnya keamanan, ketenteraman tanpa datang, tidak ada pengorbanan. Pengorbanan inilah yang mahu kita lontarkan semula sebagai pertanggungjawaban kita rakyat dan kepimpinan negara kita ini kepada pahlawan-pahlawan kita. Dan tentulah apa yang telah disumbangkan oleh mereka bukan wang ringgit sebagai nilai balasan kepada mereka. Untuk itu pihak kerajaan atas inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri ketika menjadi Menteri Pertahanan, beliaulah satu-satunya Menteri Pertahanan yang telah memulakan pengujudan Jabatan Had Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Inisiatif yang telah beliau sumbangkan dengan pengujudan JEF ini, artinya pihak kerajaan memberikan pengiktirafan terhadap sumbangan dan pengorbanan mereka bagi wujudkan keamanan dan ketenteraman negara kita. Untuk itu JEF, Jabatan Had Ehwal Veteran, telah melaksanakan beberapa bantuan untuk pahlawan dan ahli keluarga mereka. Tentulah wang yang ada di tabung dan dana JEF tidak mencukupi, dan tentu sekali pihak Satuan Bekas Tentera Malaysia juga tidak mempunyai kecukupan dana. Saya merasakan pada tahun ini tentunya kita hadiahkan sumbangan kita walaupun sedikit, namun keikhlasan menjadi maudhu utama di dalam sumbangan kita. Dan insya-Allah ini sebagai tanda sokongan kita bukan saja kepada para pahlawan kita, tetapi tanda sokongan dan dukungan kita terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri kita. Dan mudah-mudahan tahun hadapan beliau akan meminta lebih ramai tokoh korporat, bukan dengan kerela paksaan tetapi dengan kerelaan sepenuhnya untuk memberi sumbangan kepada tabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia atas ucapan itu tadi. Mendengar amanat Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia pun sudah, berhibur pun sudah. Jadi apa kata sekarang ini kita saksikan dan kita dengarkan apa agaknya kata Datuk Bahasa Umum mengenai pahlawan ialah seorang yang berani untuk memperjuangkan kedaulatan negara, bekerja keras demi menjaga keselamatan negara tak kira di mana sahaja dan apa jua yang berlaku dalam negara. Dan masa dulu-dulu tu pahlawan tu orang yang berjuang untuk negara kan, tapi pada hari ini juga sesiapa saja yang berjuang untuk rakyat tu pahlawan kita. Tidak kira pasukan darat ke laut ke udara, semuanya dikatakan pahlawan lah. Seseorang yang bersanggup berjuang untuk negara, Membela negara dia daripada serangan musuh lah. mereka yang berjasa dalam membentuk Malaysia. Semestinya dari zaman sejarah kita kenal kepada Hang Tuah dan mereka-mereka yang berjuang untuk kemerdekaan negara seperti Bapa Kemerdekaan kita sendiri. Hang Tuah, sebab Hang Tuah memang popular. Kalau untuk dulu kita kata Hang Tuah lah, lepas tu yang kemudian Kanang Anak Langkau.
Bagaimana? Hang Tuah Nasi. Well, firstly, when it comes to Malbri Mat Saleh, only because he is from Sabah and he contributes towards Sabah Saleh. Nabi Muhammad SAW itu pahlawan yang mengagungkan Islam itu sendiri. Pada semua pahlawan-pahlawan negara yang berkhidmat untuk negara tu, selamat Hari Pahlawan dan semoga anda sihat selalu. Terima kasih kerana telah berjasa untuk negara. Semoga semangat pahlawan ini akan kekal di dalam diri kita dan semangat ini akan kita bawa untuk membawa Malaysia ke negara yang maju di masa yang akan datang. Tinggi-tinggi terima kasih kepada semua pahlawan-pahlawan negara. Teruskan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan kami sokong anda semua. Semua pahlawan-pahlawan Malaysia, Polis Tentera sangat berjuang, bakti anda sangat saya sanjungi dan kami hargai. Okey, kepada semua pahlawan-pahlawan termasuk semua, tak kira lah darat, laut dan juga udara, saya ucapkan selamat Hari Pahlawan. Semoga kita sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara. Macam-macam pandangan, macam-macam pendapat telah didengarkan daripada masyarakat umum. Ada yang keluarkan definisi, ada yang bercakap tentang pengorbanan, ada juga yang menyebut nama-nama tokoh-tokoh tertentu yang dikatakan sebagai pahlawan. Jadi apapun mereka inilah yang berjuang demi agama, bangsa dan juga negara. Jadi untuk kita menghayati dengan lebih lagi apakah masuk kesurat dan tersirat di sebalik pahlawan itu, apakah kita dengarkan sebuah sajak yang akan diinformasikan oleh yang berbahagia Datuk Baharudin Haji Umar atau lebih dikenali sebagai nama Anjang Hati. Pahlawan merengkuk nadi dan sendulah hati, kerana semalam kisah sayu memamah diri dalam kehitaman sejarah bumi ini. Matinya pahlawan kerana bertahan di dada pertiwi dengan peluru dan darah, dengan keringat yang tumpah. Pahlawan, matimu mati melingkar sejarah. Matimu hanya mati pada jasad dan matimu hanya mati dari jagat. Pahlawan, ketahuilah kamu bahawa kematianmu cuma dikenang dalam doa dan restu, cuma diukir nama pada sebuah tugu, dan cuma semusim sekali dibawa berlagu. Doakan mereka kurniaan kiramah dan jihad, dan biarkan ia dikenang dengan tekad bahawa kami menyambung wasiat. Bisa ada warisan dalam darah, dalam sejarah. Pahlawan, kami anak-anak menggugat zaman, bukannya lumrah dengan tekad dan sumpah, tapi akan mengukir sejarah sepertimu jua. Demi ibunda, tanah bertuah ku rela rebah. Demi ibunda, tanah bertuah ku rela menitis darah. Pahlawan,
Hari ini harimu dalam kenangan, kerana jasa dan bakti yang terbilang. Kami kenang dalam sendu dan sumpah hulu balang. Pahlawan, semadilah di kau dengan bunga-bunga di kalungan, lambang kenangan, dan itulah kurnia yang agung kami sembahkan, kerana bintang-bintang kebesaran sudah tidak berarti lagi padamu. Pahlawan, semadilah